Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan kongsikan resepi pasta cendawan berkrim yang mudah dan sedap. Anak-anak saya memang sangat sukakan menu ini. Sesuai untuk dibuat makan tengah hari ataupun makan malam bersama keluarga. Saya akan gunakan cendawan butang perang iaitu brown button mushroom sebanyak 4 biji. Bakinya boleh disimpan dalam peti sejuk dan nanti boleh buat sayur. Tak perlu direndam, hanya basuh bersih dengan air paip, lalukan saja air dan kemudiannya dihiris. Selain itu, saya juga akan gunakan sayur baby spinach iaitu bayam muda sebanyak segenggam. Basuh bersih dengan air dan ketepikan. Baby spinach ni optional, kalau tak nak guna pun tak apa. Ini pula bahan untuk ditumis iaitu sebiji bawang Holland yang dihiris dadu. Kalau tak ada bawang Holland, anda nak gunakan bawang besar pun boleh. Untuk tumisan juga saya akan gunakan 3 ulas bawang putih yang dicincang halus. Selain itu, saya akan gunakan seketul isi ayam yang dihiris saiz sederhana. Kuantiti ayam ni terpulang ikut cita rasa anda. Sekarang kita akan merebus pasta pula. Masukkan air ke dalam periuk bersama dengan garam dan saya akan gunakan setengah paket fettuccine. Anda boleh juga gunakan pasta jenis lain. Bahagian belakang bungkusan ni ada cara merebus ya. Didihkan air dan saya akan rebus pasta lebih kurang 10 minit. Jangan rebus terlalu lembut sangat sebab nanti kita akan masak lagi. Takut nanti dia terlebih lembik pula ya. Angkat dan toskan. Dalam keadaan pasta yang masih panas tu, saya akan masukkan lebih kurang 2 sudu besar minyak zaitun dan akan gaulkan pasta dengan minyak zaitun tadi. Dan ini adalah tips supaya pasta tidak melekat antara satu sama lain. Tak perlu dibilas dengan air. Sekarang saya akan mula menumis pula. Masukkan 2 sudu besar mentega iaitu butter ke dalam kuali. Kalau nak gunakan margarin pun boleh. Bila mentega cair, tumiskan bawang Holland bersama dengan bawang putih cincang. Biarkan sehingga layu. Seterusnya, masukkan isi ayam. Dan masaklah sehingga isi ayam bertukar warna. Isi ayam ni dia cepat masak kita tak perlu masak lama. Dan masukkan pula cendawan yang telah dihiris. Cendawan ni kita akan masak sehingga layu dan bertukar warna menjadi sedikit terang. Masukkan 2 sudu besar tepung gandum untuk memekatkan kuah. Waktu ni api jangan kuat takut nanti hangus pula. Kacau sebati dan masukkan 1 cawan air rebusan pasta. Di sini ada 2 pilihan, cooking cream dan juga susu sejat. Saya akan gunakan sekotak cooking cream iaitu 200 ml untuk 1 kotak kecil ni. Kalau tak ada, anda boleh gunakan secawan susu cair ataupun susu sejat. Masukkan sedikit garam, tapi garam ni jangan masuk banyak sekaligus sebab air pasta tadi pun dah ada sedikit garam. Kita akan rasa kemudian. Biarkan mendidih, masukkan setengah sudu kecil serbuk ladi hitam bersama dengan 2 keping keju. Biarkan keju cair. Seterusnya, masukkan pasta yang telah pun direbus awal tadi bersama dengan sayur bayam muda. Kacau hingga sebati. Bayam ni seperti yang saya sebutkan tadi optional tak nak letak pun tak apa. Boleh tambahkan sedikit lagi air pasta jika kuahnya terlalu pekat. Akhir sekali, masukkan setengah sudu kecil mixed herbs. Anda boleh beli di pasar raya ataupun di kedai peralatan bakery. Ada pelbagai jenama ya. Kacau sebati dan boleh matikan api. Pasta ni sedap dimakan panas-panas. Saya harap anda sudi mencuba resepi ini.
Siap.